ambil ulam ginseng Jawa. Ke ulam ni pokok Jawa ni. Ginseng Jawa. Ini ambil ginseng Jawa. Ni pokok serai wangi. Serai wangi. Segar sikit, mana segar. Dia dah moyok kan ni. Warna dia biasa bau akar biasa. Ni Jawa sepatutnya dia bau akar. Contoh ni. Ini tak ni. Ini contoh sahak ni dia bau akar ni. Bau akar macam tu. Nampak tak? Kasih dah. Dia bau akar. Ada punca penyakit warna. Biasa kalau bau ini ni. Ni bau akar ni. Dia bau akar tak sih tu. Moyok je lah tu. Bau akar. Satu buah je lah. Tinggal yang betul boleh buat. Ini sama ni. Ini sama ni. Dia bau akar ni. Dia tak kena guana ni. Tak sih mungkin lah mungkin. Saya kena buat eksperimen dulu mungkin kerana tak nak air terlalu banyak. Tak nak lemah dalam air ke macam mana. Yang saya buat eksperimen lah. Satu pokok tak ni biar dalam air. Pokok lagi kita kurangkan penggunaan air. Temu lawak pun tak masalah ni. Dia ulak mana ni. Tani acara tani masalah cabaran dia. Ya untuk malam semua. Robana mana. Superi Sulaiman. Tak salah ya. Bersih balik anang lain. Kena kat mana nak kajian. That's why perlu bereksperimen. Bila kita buat test tu uji kaji jumpa lah. Satu ilmu baru. Ilmu lama dah kita baru jumpa. Ya. Kita baru jumpa. Ilmu lama dah sebenarnya dah. Kita baru jumpa ya. Ni pasal monyok ini. Ya ni pokok serai wangi. Pokok serai wangi. Daun bagus mandi dengan daun serai wangi. Kita ambil ni. Ulang. Mesti lagi kita ambil lah. Ulang. Dia kalau siapa masak perut, bagus aman masak perut. Masalah dengan perut. Boleh aman buat ulam je. Ginseng Jawa ni. Ni sama ni. Kalau ada masalah ni, kalau monyok macam ni besar kan. Bermana ada masalah ni. Ada masalah. Daun dia tak segar tu. Ada nakar buruk ni. Nakar buruk ni. Nakar buruk ni masalah ni. So kita buang je lah. Sebab tak lagi ilmu. Ilmu untuk merawat akar yang rosak ni belum jumpa lagi. Okey. Kita ambil yang berbas je kan. Kita ambil yang mana-mana patut. Kita ambil ulam. Pokok tu bodoh ni tapi masih lagi wallahu alam, tak ada ilmu. Banyak lagi tahu apa-apa ya. Sebab lagi ilmu yang tak tahu. Tak ulam lah. Okey.
Banyak ni. Banyak. Saya akan buat eksperimen buat di tanah. Ni tanam saya tanam bawah daun serai wangi. Buat tanah secara direct utara. Apa yang berlaku hari ini? Nampak bersama. Kita akan buat eksperimen lah. Kita akan buat eksperimen. Okay, ni ulang ada lah ulang lagi ha. Banyak ni. Dah 3 hari. So ada masalah perut, masalah perut oleh ni. Waalaikumsalam Cik Tong. Waalaikumsalam Cik Tong. Pokok apa tu? Ni pokok ginseng Jawa. Kalau bagus untuk yang masalah perut. Masalah perut seperti gastrik bagus amal. Saya memang amal buat ulam-ulaman ya. Pokok ginseng Jawa ni. Masalah perut boleh amal ni. Buat ulam-ulaman je. Maka so masya-Allah dia akan membantulah untuk makluman cik tu yang bertanya ni, ginseng Jawa. Saya tanam ni patah ginseng Jawa ni. Dekat pokok serai wangi. Ni pokok jagung pun masalah ni. Saya kena ambil buah jagung ni. Ni jagung banyak. Biasa ambil kesorang sekejap. Ambil kesorang sekejap kat sana. Di taman saya ni, saya ada banner nak buat macam kamera Highland. Buat seperti mana kamera Highland. Jaga masuk. Jadi tak apalah. Bersyukur ya. Ni pun tempat saya bereksperimen sebenarnya. Taman ni tempat saya bereksperimen eksperimen kaji bunga, buah-buahan, sayur-sayuran. Tempat saya bereksperimen, uji kaji. Tempat saya bereksperimen. Ini bunga tadi ni. Basah ni. Ni tak kena pembajaan tak kena pembajaan ni. Sebab saya buat uji kaji daripada kecil saya terus masukkan baja buah memang tak sesuai. Bila kecil terus nak berbuah. So salah. Penggunaan baja buah kena masa berbuah. So untuk permula awal kena masukkan sabun lah, baja subuh. Baru kena dengan timing dia. Itu cara dia. Apa sebab pengalaman lah. Hasil saya uji kaji. Ini saya buat uji kaji ubi kayu pula. Teknik cara-cara tanam pokok tu ada makna Dia punya batang tu punya tanah ada makna, tegak pun ada makna, ada guna belaka. Ada beberapa cara ni sebab eksperimen teknik kata apa untuk baringkan batang ubi ni, tengok apa hasil pada uji kaji ni. Ni khas untuk saya buat eksperimen berkenaan dengan teknik apa berlaku kalau baringkan batang ubi macam mana kan, kalau tegak macam mana, ada dia punya implikasi dia, ada dia punya hasil dia.
Okay. So tolong sahabat-sahabat semua, ini tempat saya untuk buat uji kaji ya, untuk uji kaji kepada benda yang saya tanam. Okay, saya nak rehat dulu. Saya akan share masa-masa lah apa yang ada taman saya ni, insya-Allah. Boleh follow saya Sabri Ibn Scan Shop. Siap petak ni semua ada tempat yang saya uji kaji. Yang ni saya perap tanah dulu ni. Ni apa berlaku. Kita perap dulu dengan baju, dengan teh ayam, tengok macam mana kita tanam, apa hasil dia. Okey. Adalah beberapa nanti anda follow saya dalam masa-masa untuk saya kongsikan dengan sahabat-sahabat semua hasil eksperimen saya, hasil uji kaji saya. Sebab saya nak ilmu tu. Nak ilmu. Okey. Nak sana pun ada bunga macam-macam bunga sana ada. Okey. Nanti saya share semula insya-Allah masa lain. Nak follow saya insya-Allah. Di dalam taman saya ni. Sebab saya buat uji kaji. Banyak uji kaji pokok, mata kucing, pokok guci pun ada kat sana. Pokok manggis pun ada, jagung, mulberry pun dah dan habis dah. Mulberry saya kongsi banyak benda lah. Saya share masalah insya-Allah. Right, jumpa semua, terima kasih kepada Khadijah, kepada Akak Redha, kepada Mek Sarifah, pokok. Waalaikumsalam. Tanpa apa tuan? Saya bereksperimen untuk makluman tuan apa ya. Saya bereksperimen teknik apa jadi je kalau tanam patang pokok ubi kayu tu baris penuh dengan menegak dengan sendeng. Baris penuh macam tu, flat terus condong macam tu dan juga tegak macam mana. Yang ni saya tanam sendeng macam tu. Tu eksperimen hari ni. Hari Khamis. Berapa hari ni? Tak ingat hari ni. Tengok apa hasil 30 hari nanti kan. 3 bulan nanti insya-Allah. Okey, untuk jawab soalan daripada siapa ni? Pada Pok Cik Yi. Insya-Allah. Memang taman ni saya jadikan tempat saya buat uji kaji. Ni pokok mulberry ni saya sengaja setting apa jadi kalau berbuah dalam musim hujan. Nak buktikan macam mana jadi. Memang terbuktilah mulberry tak nak masa berbuah tu dalam musim hujan. Yang nak kalau masa berbuah tu nak waktu hitam, dia mesti panas. Baru cantik buah dia. Baik, jumpa semua, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua.